Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mirza Ahli bin Tasmono, nombor metrik 075421. Ingin membuat video presentation final assessment mobile application development untuk aplikasi grocery shopping list. Okey, jadi di sini saya ada login page. Dekat sini saya masukkan contoh saya login terus tanpa input. Okey, so dia ada validation enter email dengan enter password. Jadi bila saya masukkan email yang salah ataupun tak valid dengan password yang salah, dia akan kata enter a valid email sebab saya tak masukkan alias gmail.com tu. Okey, jadi saya nak buat create an account. Saya nak buat account full name Hanif. Contohnya phone number 0111-687-0688. Okey, email kat sini masukkan hanif@gmail.com. Password saya akan masukkan simple je, ABC123. Saya register, dia akan pergi dekat login page dengan kata kat bawah ni registration successful. Okey, contoh saya nak buat create account, saya masukkan tak ada apa-apa, dia validation suruh masukkan. Bila email yang salah, contoh saya kat sini satu tapi tak ada alias, enter valid email, dia suruh masukkan enter valid email. Macam tadilah login. Jadi saya nak pergi ke login, dia have account login, dia pergi ke login page. Ni dekat authentication nak check masuk ke tak. Okey, dia masuk hanif@gmail.com. Okey, so email kat sini saya nak masukkan yang sedia ada, iz@gmail.com, password 12345678, login. Okey, bila login, ini adalah homepage. Dia akan masuk terus ke homepage dengan senarai all records yang telah dimasukkan oleh user. Tapi dekat sini saya nak skip dulu, saya nak terangkan kategori page kategori ni. Jadi dekat page ni kita ada tajuk grocery shopping list, kita ada username, full name dengan Gmail, kita ada logout button. Jadi dari sini add kategori item kan. Jadi kategori name, contoh saya nak masukkan food. Saya nak masukkan food dekat sini. Saya nak masukkan contohnya nugget. Okey, saya tekan add. Okey, dia akan keluar dekat sini nugget. Dekat bawah kategori food. Ni ada food ni. Okey. Tapi contohlah saya nak masukkan yang sama kan. Contoh saya masukkan kategori food. Saya nak masukkan nugget lagi sekali dekat bawah food. Okey. Tak boleh. Dia kata item nugget already exist in food category. Tapi kalaulah saya nak masukkan dekat contohnya kitchen. Okey, ada knife je kan. Ini item yang sama tadi dengan ada yang kat food tadi. Jadi saya kat sini kitchen. Dia boleh masukkan sebab kategori yang berbeza. Okey, kat sini boleh scroll, kita boleh tengok semua kategori dan semua item mereka. Okey. Alright, itu bila dah tambah lah. Kita boleh delete juga, kita boleh delete kategori. Contoh saya nak delete university. Contohnya dekat Firestore database kan. Firestore database. Kita ada kategori, contoh kat sini saya pergi. Okey, ni ada university kan. Okey, saya nak delete university. Okey, saya dah delete. Kat sini pun dia delete. Okey. So, sekali dengan item dia lah. Item tadi pun dia dah delete sebab item tu di bawah ni tadi. Di bawah kategori sini. Okey, jadinya kalau saya nak delete yang nugget tadi tu pun boleh. Contohnya, kita cari food. Okey, ni food. Jadi, contohnya ada item mana nugget. Okay, ada nugget kat sini. Saya nak delete nugget. Sedia item nugget dekat food. Okay, dia akan hilang juga. Tapi food masih ada. Sebab saya delete nugget lah, bukan food. Okay. So, itu untuk add kategori dan item. Jadi, seterusnya saya pergi kat navigation bar yang record pula. Saya pergi icon record. Kat sini ada drop down list. Semua kategori yang kita telah masukkan. Contoh saya masuk kategori food. Select item, dia akan select item apple atau apple jam. Sebab ni je item yang ada. Contoh saya nak masukkan, saya nak pilih food. Add record food contoh. Okay, saya masukkan apple jam. Okay, enter number saya nak masukkan yang 2. Saya kasi record. Dia akan keluar kat bawah ni record save successfully. Okay, jadi bila record save successfully, dia akan masukkan data tu dekat home. Okay, bila dekat home ni, atas ni yang paling recent lah ataupun yang paling latest. Dengan sekali yang tarikh dia dengan dia punya waktu bila yang ditambah recordnya. Jadi ada food apple jam. Contoh saya nak edit kat sini record ni. Saya tak nak apple jam kan. Saya nak edit. Tapi ni boleh edit. Contoh saya nak food apple ataupun apple candy.
kembali number 3. Okay, save. Okay, dia akan save. Dia akan tukar juga dekat sini, kat record tadi tu. Kat record ni yang masukkan tadi mana? Ni food apple candy 3. Ni sepatutnya tadi food apple jam 2 kan. Ni dah tukar sebenarnya. Saya nak tunjukkan bukti lagi. Saya tukar balik 2, dia akan keluar 2 kat sini. Tu dia tukar 2. Kalau saya tekan delete pula, bila saya tekan delete kat sini, dia akan delete. Dia akan delete juga. Jadi tu untuk record, contoh saya nak search knife, pisau, ada. Ni untuk search item, kalau nak search kategori pun boleh. Saya search food, dia akan keluar food punya ni lah kategori. Kalau saya keluar food, dia akan keluar fruit. Ini kalau tiada, dia akan buat no records found. Tak ada pun kategori yang namanya fruite ataupun item yang namanya fruite. Okey, jadi ini ada logout. Saya akan pergi logout ke login tadi. Okey, dah akan keluar balik. Alright. Jadi untuk authentication, of course lah, dekat sini tadi yang saya dah masukkan nif@gmail.com. Saya email pula, saya dah ni email password ni enable. Of course lah email password. File store database saya dah tunjuk tadi juga. Kita ada users, berapa users yang ada tadi. Kita ada ni. Ini semua senarai yang 3 ni sebab saya delete dekat authentication lah. So yang boleh login patutnya 2 ni tadi. Kalau contohnya saya nak masukkan EZ71, ini yang tak ada lah. Ini yang tak ada. Account not found. Maksudnya dekat authentication tadi dah delete kan. Dah tak ada kat authentication walaupun vital database ada, sebab dia tak terima authentication untuk email ni. Jadi tadi users, untuk kategori pun ada. Dekat kategori bawah kategori ni pula ada item kat sini. Ada item. Lepas tu dekat records pula ada records. Ada kategori tu item number dengan UID. Okey, itu untuk vital database. Okey, contohnya lah tadi saya masukkan hanif@gmail.com kan. Saya masukkan lagi hanif@gmail.com. Ini yang baru. Ini yang baru Saya tak buat apa-apa lagi kat akaun ni. Dekat sini records found. No kategori saya edit yet. Kosong. Sebab saya tak buat apa-apa lagi dalam akaun ni. Dekat download list semua tak boleh tekan sebab kita tak tambah apa-apa lagi kategori dengan item. Okey. Kalau saya nak keluar login pun fungsi juga. Dia akan pergi dekat login. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.